kali ni kita betul comeback Okay guys, welcome to my channel. Weh, lama tu kita buat video. Mesti korang rindu kan? Serius tau. Okay, so hari ni perjalanan aku pergi ke Jerantut. Menarik tak menarik? Kalau menarik, komen menarik. Kalau tak, komen tak. So, cerita dia, aku nak pergi Terengganu, nak balik Terengganu. Macam biasa lah, kalau jalan jauh aku akan buat video. So kali ni aku nak pergi singgah Jerantut dulu. So kejap lagi aku akan tunjuk receipt. Sebenarnya tadi aku malas nak buat video dah. So aku rasa macam baik aku fokus kat atas jalan daripada aku nak buat video kan. So aku macam decide, tak apalah, buat je lah. So aku dah tak buat video, mesti korang rindu juga. Aku tahu korang mesti rindu. So hari ni cerita dia aku nak buat video berkenaan aku tuang minyak Budi 95. Tapi tadi aku dah tuang dulu dah. Itu masalah dia. So sekejap lagi aku tunjuk receipt. Kan senang macam tu. So kali ni tak adalah aku nak buat video POV yang sangat. Cumanya aku nak asal ada video. Dah lama aku tak buat video tu. Sebenarnya aku rindu nak buat video, tapi disebabkan kekangan masa dan juga banyak hal lain lah. So macam tu lah, terkendala lah, tersidai sikit lah. So ini perjalanan aku ke Jerantut. Apa-apa pun stay tune guys. So cerita dia macam ni. Aku awalnya nak buat video Budi 95 ni, macam perjalanan aku and tuang minyak pakai Budi 95. Tapi aku baru ingat tau, aku kalau perjalanan aku ke Jerantut tak adalah ambil minyak yang banyak tau. So macam kira aku kalau dah tuang tadi kat Tampin, aku boleh insya-Allah lah boleh sampai kat Temela Jerantut macam tu. So macam tak jadi satu masalah. Aku nak buat video pasal Budi 95 ni macam tak function. Jadi aku ubah, aku nak buat video vlog macam ni lah, motor vlog. Aku rindu nak buat motor vlog ni. Sejuk lah. Alah, ada kereta pula, tak syok lah pun nak angkat corner. So aku nak overtake semua ni. Cumanya sekarang ni tak tahulah tu. Aku macam nak buat video yang macam mana Aku sebenarnya nak stop buat motor vlog tau, sejujurnya. Tapi disebabkan ini je yang aku mampu buat sekarang ni, gitu lah. Bahaya tu. Oi, bahaya. Ni kalau aku buat ni tak jumpa mak ayah aku dah. Oi, sedap tu. Oi, aku nak ke tepi sial. Ada bumpy. Jalan tak cantik. Ya, welcome to Kuala Pilah. Aku macam nak ambil gambar tapi tak apa lah. Kereta ni dah lama tau, tak terangkat. So hari tu aku ada pergi jengka, ada rumah kahwin. So aku dah hafal sikit lah jalan ni. Kalau tak sebelum ni aku tak tahu, aku nak buka map kan. Aku tak berani nak angkat corner lebih-lebih sebab tayar aku 70-90. Aku tak fighter. Jujur cakap aku tak fighter. Sebab aku tak fighter lah. Kau nak aku mati ke? Tak nak. Aku tak nak mati disebabkan cornering. Tak nak. Aku ada mindset tau. Aku nak mindset aku mati sebab benda yang gempak. Itu dia. Bukannya sebab benda yang merepek. Macam tu. Kalau aku rasa aku rasa macam ada satu situation tu, aku macam nearly nak mati. Oh, aku cakap, aku tak boleh tu. Aku tak boleh mati dengan kayu macam ni. Aku macam tu. Macam ni. Sekarang kita kat mana? Kita kat Johor. Okay. Ni kawasan perkampungan. Aku tak tahu lah. Tak ada, bukan perkampungan, dia macam pekan tau. Kau tahu tak dulu aku ingat bandar dan luar bandar je. Faham tak? Rupanya luar bandar tu ada lagi. Luar bandar kampung, which is pendalaman dengan pekan. Dulu macam tak tahu lah. Aku tahu aku dulu macam tertanya-tanya tau. Tak tahu lah kalau korang ada member ke kan yang duduk pendalaman. Aku macam tertanya-tanya. Lagi-lagi kalau aku lalu belah, kalau aku lalu Muazzam kan, aku lalu ada satu jalan aku tak ingat nama tempat dia apa. Tapi memang pendalaman lah. Masa aku tengok ada rumah yang kereta je obviously nampak macam orang berada. Rumah pun nampak macam orang berada, tapi dia duduk pendalaman. Faham maksud aku?
Cuma aku tanya-tanya macam mana dia boleh survive. Bukan masa aku boleh survive, macam mana dia boleh hidup. Aku tanya korang lah, kalau kau ada member atau korang sendiri yang boleh hidup di tempat yang macam tu, faham tak? Sebab bukan aku nak rendahkan ke apa, tapi so aku kan dah biasa duduk bandar, which is kalau aku keluar rumah depan rumah pun dah ada kedai runcit, dah ada kedai stesen minyak. Macam okay, aku paling tertanya-tanya stesen minyak. Sebabkan stesen minyak penting lah bagi aku. Contoh lah, kalau okay, kenderaan satu, contoh minyak kau nak habis and urgent isi minyak, kan susah tu. Aku tak boleh tu, aku cerak potong semua ni. Ingat pandu laju menunggu. So kita bawa slow je. So probably So aku sekarang bawa dalam 40 ke 45 km sejam, disebabkan ada kereta sagar suara kat depan tu yang menahan 3 kereta dekat belakang ni. So aku malas nak memotong. Sambung cerita tadi, macam mana korang boleh duduk, faham tak Ustaz? Aku cuma nak tahu pengalaman korang lah, tu je. Bukannya aku nak ni ke apa. Aku memang jenis menghormati semua benda, respect dekat semua benda. So jangan risau, okay? Aku cuma nak tahu je macam mana korang boleh hidup macam tu, faham tak? Sebab okay, satu contoh, okay, korang jangan compare dengan mak ayah korang zaman dulu. Itu memanglah zaman dulu mana ada teknologi ni sangat. Maksud aku, teknologi ni tak penting untuk kehidupan, kau faham tak? Kalau kau ada tu kira japat, kalau tak ada tu kira kau boleh survive. Tapi di zaman sekarang, teknologi tu bagi aku penting tau. Semua benda dekat phone. Sedangkan lesen pun dekat phone. Tak, aku tertanya-tanya. Aku macam menyesal lah tak potong tadi. Sekejap aku cuba Aku stick kat gear 3 sebab aku nak memotong. Okay, go D-Max, go D-Max. Let's go. Thanks D-Max. Tinggi lah cik bang. Rosak. Tak, aku sebenarnya sekarang ni dah takut nak mono sebab aku punya mono dah lembut. Mono shock dengan Zobo dua-dua dah lembut. Memang membuang baik. Kalau dulu aku cornering tu berani lah. Kau tahu sampai kan dulu tayar aku bulu hilang tau. Bulu tepi tu hilang. Sekarang ni bulu tu ada lagi tau. Aku dah pakai setahun dah kat tayar ni ada bulu lagi baik. Nampak tak? Kita makin tua ni makin tak tahulah. Aku rasa aku dah tua tau. Macam semua benda aku takut nak buat dah sekarang. Macam ni dah tua. Betul tak? Weh, dah sampai. Ini tempat favourite aku. Let's go. Nah, kalau kau dah nampak ni, kau dah sampai corner maut. Aku bagi corner maut. So aku hampir maut dekat situ. Tak boleh. Low RPM. Tarik minyak. Keep maintain RPM. Turun. Masuk gear. Okay. Okay, sini bahaya. Low RPM. Gear drop. Dia terkejut. Cornering, sorry tau. Sebab saya memang dah tak berani nak corner. Saya jujur cakap saya memang dah tak berani nak corner bawah-bawah ni. Tak boleh tu. Takut. Sebab lembut sangat. Faham tak? Memang rasa membuang. Sebelum motor ni membuang, baik aku yang buang dulu tabiat cornering tu. Betul tak? Jalan lurus, betul lah bang. Ya, aku memang nampak pelik sebab aku orang luar, kau orang temelung. Tak ada temelung.
Aku cakap gitu. Jadi lepas 3 jam perjalanan, tak, 4 jam kot, aku tak ingat. So pelbagai rintangan, tak ada rintangan pun. Jadi finally aku sampai rumah kawan aku dekat Jerantut. And dia sekarang tengah kerja. So aku ambil ruang tamu dia untuk dijadikan tempat shoot aku. So sebenarnya sebelum aku sampai sini ada cerita. Tadi aku sampai pergi mamak dulu, sebab kawan aku ajak pergi mamak dulu untuk lunch. Tapi dia sidai aku kejap lah, sebab dia daripada tempat dia kerja. And aku terus pergi mamak. So nak dijadikan cerita, aku belum sampai lagi mamak tau. Aku baru turun motor, tak masuk lagi kedai. Brother mamak ni dah tanya aku dulu dah. Brother mamak ni dah tanya aku dulu. Dari jauh mat. Dia kata, "Bos baru makan apa? Ini ada, itu ada, ini ada, itu ada." Asal aku macam jam lah. Okay, biasa kita tengah hari lunch makan apa? Makan nasi. Aku tak tahu tak aku ni kenapa jam sangat. Aku pergi order Maggi goreng untuk makan tengah hari. So aku sekarang sakit perut sikit. Tadi dah beberapa kali buang air. So macam tu lah cerita yang pertama. Okay, sambung. So yang kali ni okay, sekarang aku nak cerita balik dalam perjalanan aku berkaitan dengan Budi 95 yang disediakan oleh Madani Malaysia, Kerajaan Malaysia lah kira. So tadi daripada awal rumah, motor aku full tank. Aku tak tahu bila masa aku isi, tapi tadi aku start dia bagi kat rumah tu, dia punya meter naik sampai F. So aku tak tahu lah, tu tak adalah full tank yang sampai atas. Mungkin full tank tapi tak sampai atas. So biasa aku tuang sampai atas. So aku daripada Cheng straight pergi Tampin. So aku isi dekat Petronas Tampin. First stop aku isi kat Petronas Tampin, which is kalau korang boleh tengok sekarang, aku bayar pakai settle. So sebab aku suka pakai full tank. So sekarang ni ada satu masalah, which is kalau pakai Budi 95 ni, kalau kau bayar RM5 atau bayar RM10 atau bayar RM20, dia akan lebih sikit tau. Amount tu akan lebih sikit. So aku tak boleh predict. Dia macam kira daripada liter, bukan ringgit. So orang Malaysia akan pening. Dia macam mindset lah. Sebab kita biasa tuang ikut ringgit, bukan ikut liter. Betul tak? So kat situ aku rasa kena ada improvement lah. Aku pada awal-awalnya pun macam pening juga, sebab aku nak tuang RM10. Mindset aku RM10 selalu. So bila aku nak tuang, tiba-tiba dah di RM11 ke RM12 macam tu. So aku macam tapi tank dia still ada. Tak faham maksud aku. Faham kan? So basically yang tu sebenarnya dia sama je, cuma dia tunjuk amount tanpa subsidi juga. So bagi aku benda tu tak penting pun, sebab kita nak tahu yang kita tuang berapa ringgit sahaja. Kita tak pernah fikir pasal liter. Setuju aku. So tadi aku pergi Petronas Tampin, aku isi full tank. Aku jenis isi minyak. Okay, ni akulah. Aku jenis isi minyak, tak tengok harga, tak tengok liter. Aku tengok tank. Kalau tank tu penuh, dah stop. So sebab tu aku prefer pakai settle. Gunalah settle. Lepas tu aku isi pump, and korang boleh tengok dia tulis aku bayar RM4.27. And dia tulis you refuel RM5.58. RM5.58. So kat situ nampaklah perbezaan dia. Kiranya government subsidi dia tolak RM1.31. And berapa liter? Aku tak tahu. Aku kena kira. So aku malas. So macam tu lah. Ni dekat Tampin, first stop aku. And next aku bawa di motor sampai dekat Bandar Krayung, area Kuala Pilah, atas Kuala Pilah. So aku kat situ minyak aku tak adalah sampai E lagi. Cuma aku risau tak ada tempat nak stop. Dia sampai antara E dengan tengah tu suku. Macam tu. So aku tuang RM6.18. And tanpa subsidi harga je RM8.07. And beza je RM1.89. Aku rasa subsidi ni good sebab dia kurang daripada sebelum ni. Sebenarnya RM2.05 je. Kalau bertambah 8 dia tetap akan jadi banyak. So aku isi 3.1 liter. Ada tulis bawah ni tadi 2.1 liter untuk dekat Petronas Tampin, 3.1 liter untuk dekat Bandar Krayung. So itu yang pertama. Dan kedua, lepas tu aku sampai sini, daripada Bandar Krayung tu aku straight je sampai Jerantut. And cukup. Ni sekarang pun still ada setengah tank. So not bad lah. Kalau aku nak pergi Jerantut ni kira tak adalah banyak sangat duit aku pakai untuk minyak lah. Servis lain. So itu je. So lepas ni aku mungkin akan ada beberapa aktiviti. So aku duduk kat Jerantut ni tunggu member aku balik lah. Member aku balik baru ada aktiviti. So aku kan tahu ada apa kat sini. So jumpa korang untuk next session. Betul juga. Kau tadi kau yang pilih. Sekejap ke kau.
Di situ ah? Mana? Yang tu lah. Yang tengah ni. Mana? Tak ke tengah? Ada. Tengah ni, betul-betul tengah ni. Ini kot.